Okey guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni belakang saya tu AJ30 dah siap absorber. Jom kita tengok kereta apa lah lagi yang datang buat Jom. Nampak tak? Ini mesin W177 tengah buat. W212 AJ30 yang paling banyak. Itu belakang tadi tu sebiji. Ini pun tengah buat. Jadi semuanya mengalami masalah absorber lah. Sebab kami kat sini memang akan custom absorber. Ini AJ30, tengok tengah check bawah ni semua. Okay. Yang ini perlu dua arus, okay. So first thing first, bila kita sampai kita akan masuk dekat hoist lah. Kita akan ambil bacaan dulu. Macam perlu arus ni, kita akan ambil bacaan dia. Okay. So kita akan masuk mesin, kita akan update. Okay. Tadi arus ni akan run saya depan kiri. Okay. So result akan buat kat sana. Kita akan tengok stop. Okay. Saya depan kiri dah keluar stop. Saya depan kanan tak. Okay. Depan dah keluar, belakang kiri dah keluar. Betul bacaan dia. Kita boleh nampak kan. Tengok tak bacaan dia. Depan 26, depan 23, belakang kiri 48. Belakang kanan tengah run. 41 guys. Dia lembut ni. Tentulah dia bacaan dia tadi. So sesiapa yang mengalami masalah absorber yang lembut berbuai, boleh je Roger saya, kita settlekan. Okey. So saya akan update lagi setiap hari, tengok kereta apa yang kita akan buat. So hari ni memang hari AJ30, paling banyak AJ30. So guys nak tahu lebih lanjut, masuk dekat link bio, WhatsApp saya. Okey, so guys, bye bye. Assalamualaikum.